Mari halau imigran pada musim pilihan raya negeri ini. Antara tema utama pilihan raya di Negeri Sembilan adalah berita mengurangkan penggunaan imigran dan juga menghalau pelarian. Menteri Luar Negara Muhammad Hassan mahu proses saringan pelarian lebih ketat sebelum kad UNHCR diberikan. Jika tidak, Muhammad Hassan menyatakan yang operasi UNHCR di Kuala Lumpur perlu ditamatkan. Pelik yang Menteri Luar Negara dan bukan Menteri Dalam Negeri yang utamakan isu pelarian yang berada di dalam negara kita. Juga tidak mengejutkan yang Tok Mat mengeluarkan pendapat ini di kem tentera Sendayan sewaktu pengundian pos yang berlaku di sana pada 28 Julai. Muhammad Hassan yang lebih dikenali sebagai Tok Mat juga memimpin kempen Barisan Nasional di Negeri Sembilan dan dia juga calon di kerusi rantau. UNHCR ataupun United Nations High Commission for Refugees adalah satu badan bangsa-bangsa bersatu yang mengendalikan pelarian. Mereka mempunyai satu pejabat di Kuala Lumpur dan mereka memproses ramai pelarian, termasuk lebih daripada 500,000 pelarian daripada Rohingya yang ada di tanah air pada masa ini. Kad UNHCR yang diberikan oleh agensi ini membolehkan mereka untuk duduk di Malaysia. Ini menjadi satu isu politik yang besar oleh kerana Malaysia ingin mengurangkan bilangan pelarian dan juga imigran yang ada di Malaysia pada masa ini. Isu pelarian, khususnya Rohingya, membuat ramai rakyat kurang senang. Reaksi kepada berita-berita tentang Rohingya di social media selalu ditemui dengan komen-komen panas daripada netizen. Ramai yang merasakan Malaysia tidak harus menyimpan atau menjadi host untuk begitu banyak pelarian Rohingya. Untuk tidak ketinggalan, Perdana Menteri sehari kemudian di Jelebu mengumumkan yang negara Myanmar akan menerima semula 5,000 pelarian Rohingya. Anwar kata ini adalah hasil daripada rundingan yang dilakukan oleh kerajaan dengan kerajaan Myanmar. Kata Anwar, Rohingya ini masalah kita sekarang. Saya dah bagi amaran dan semalam 2 hari sudah saya bagi arahan kepada polis. Saya tak mahu Rohingya ganggu jalan raya dan tempat-tempat awam. Ini Malaysia. Walaupun statement atau kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri mungkin menyejukkan hati ramai orang, timbul beberapa soalan penting iaitu apa yang akan berlaku kepada 5,000 pelarian Rohingya yang dipulangkan kepada negara Myanmar. Sebab wujudnya soalan sama ada keselamatan mereka terjamin. Sebab utama pelarian Rohingya duduk di Malaysia hari ini adalah sebab mereka melarikan diri daripada kezaliman tentera Myanmar. Maka dengan itu kita tidak tahu apa yang akan berlaku kepada 5,000 pelarian ini yang akan dipulangkan kepada kerajaan Myanmar yang diurus dan ditadbir oleh tentera Myanmar. Dan mengikut contoh Presiden PKR, Naib Presiden PKR yang juga merangkap Menteri Besar Selangor, Amiruddin Syari, mengarahkan tindakan ke atas kampung haram warga asing di Setia Alam. Dan kalau satu naib presiden arahkan untuk robohkan perkampungan orang asing, seorang lagi naib presiden PKR, Menteri Sumber Manusia P. Ramanan, dia bergegas ke Seremban untuk mengumumkan yang kerajaan mengutamakan rakyat sebelum warga asing. Katanya, kerja-kerja di negara ini akan diberikan kepada rakyat dahulu dan hanya sekiranya rakyat kita tidak mahukan kerja-kerja ini, barulah kerja-kerja ini ditawarkan kepada imigran. Ini mungkin tidak disokong oleh rakyat biasa yang duduk di akar umbi dan boleh melihat bilangan pekerja asing yang begitu tinggi. Tetapi menurut Ramanan, kerajaan masih kekal dengan tujuan, kekal dengan matlamat untuk mengurangkan bilangan pekerja asing daripada 15% kepada 10% guna tenaga kerja negara. Selari dengan rancangan Malaysia ke-13. Tetapi mesejnya agak mix sedikit sebab pada majlis yang sama dia juga mengesahkan yang kerajaan berusaha dalam masa 20-30 hari yang akan datang untuk membolehkan lebih ramai pekerja restoran daripada negara India akan sampai dan bekerja di Malaysia. Ini adalah untuk menyejukkan hati pengusaha-pengusaha di Negeri Sembilan yang kurang puas hati yang mereka tidak ada cukup pekerja untuk restoran-restoran mereka.
Apa yang kini berlaku adalah Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan ingin menunjukkan yang mereka pro-anti-imigran dan pelarian. Tok Mat nak tutup pejabat UNHCR, Perdana Menteri nak hantar balik 5,000 pelarian ke tentera Myanmar, Amiruddin nak robohkan penginapan kampung warga asing dan Ramanan pula ingin mengurangkan bilangan tenaga kerja daripada luar negara. Tetapi saya rasa ini semua sandiwara politik yang akan hilang selepas pilihan raya Negeri Sembilan.